Konsert Jiwa Kacau 2025 dan Final Game menyasarkan kehadiran 18,000 penonton di Stadium Hoki Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Jun tahun ini. Konsert anjuran MND Sport and Event Sendirian Berhad bakal menampilkan gabungan luar biasa dua kumpulan dari dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Antaranya Hujan, Bang Fiz, Spider, Chris Fatih, The Lantis dan A Mystery Band yang pastinya mencetuskan debaran buat para peminat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MND Sport and Event Sendirian Berhad, Haris Daniel, barisan artis hebat ini diyakini mampu menarik ribuan peminat sekaligus menyemarakkan kehangatan malam konsert tersebut. Jadi untuk target audience, jangkaan untuk tahun ni adalah 18,000. Jadi saya mengharapkan kita dapat penuhkan stadium hoki pada malam tersebut dan juga kita akan bagi yang terbaiklah daripada Jiwa Kacau Team. Jadi pada tahun lepas, Jiwa Kacau 2024 kita hanya membawakan satu band daripada seberang Indonesia, Niji. Tapi tahun ni kelainan yang kita bawakan yang pertama adalah dua band daripada Indonesia dan ada satu lagi mystery band yang pasti akan gegarkan pentas pada malam tersebut lah. Jadi harapan saya agar Jiwa Kacau terus dikenali dan juga kita sesama masyarakat support lokal dan juga Nusantara punya muzik. Dengan itu kita dapat naikkan balik bakat-bakat pemuzik, lagu-lagu yang sering di bibir kita lah daripada kecil hingga ke membesar. Turut dikongsikan dalam konsert kali ini ialah kelainan dan pembaharuan daripada kumpulan terkenal tanah air Bang Fiz yang bakal membawa nafas baru kepada persembahan mereka. Kami akan menjanjikan persembahan kami yang sangat mantap pada hari itu, yang penuh energetik. Untuk yang surprise-surprise yang something yang kita akan buat, kita tak boleh nak reveal sekarang, sebab masih dalam perancangan kan. Betul, sebab yang susahnya kita orang pasal kita orang dah masuk kali keempat perform tau. So it's a quite macam mana, kita kena berfikir lagi apa yang patut kita curahkan pada show akan datang ni kan. Mungkin setlist baru kan, kelainan lagu baru ke. Mungkin jawapan tu akan ada lepas bulan puasa. Selain itu, konsert ini menandakan penampilan sulung salah sebuah kumpulan terkenal dari Indonesia iaitu The Lantis dan Mystery Band di pentas Malaysia. Bukan itu sahaja, ia juga mencatatkan debut rasmi kumpulan rock Malaysia Spider dalam siri konsert Jiwa Kacau kali ini. Okey, macam kita pernah bekerjasama dengan tim diorang ni juga sebenarnya. Jadi macam rasanya diorang ni bagus dan rasanya kita cuma buat yang terbaik je lah. Rasanya dia festival kan, bukannya solo konsert. Dia tak sama macam konsert yang solo ni. Solo ni lebih dan tapi ni pun kita kena buat yang terbaik jugalah. Okey, macam Jiwa Kacau ni biasanya budak-budak muda tau. Kita ni dah agak hampir muda lagi. Dia nak pergi muda balik lah. Muda. Jadi macam sambutan sebelum-sebelum ni bagus dan mungkin dari situ penganjur macam berminat kan. Dan kita pun nampak sambutan bagus dan kita pun terimalah peluang ni. Sebelum ini, showcase Jiwa Kacau 2024 mencatat sejarah sebagai konsert pertama diadakan di Stadium Hoki Nasional menghimpunkan lebih 15,000 peminat pelbagai genre muzik dari Malaysia dan Indonesia. Jumpa anda di sana.